pergi mana tu? Hai dan selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan ada kumpulan saya nak pergi interview di agensi Terengganu hari ini. Agensi mana? Kalau nak tahu, jom ikut dan saksikan bersama. Okey, ini adalah tempat agensi yang kami akan tunggu hari ini. Tada! Jadi Terengganu. Jom kita masuk untuk sesi kita berbual. Ini dia mula beroperasi di Terengganu di sini. Dan CIT dalam konteks dakwah dan perkhidmatan sosial. Objektif bersama agensi Yakin Terengganu. Secara umum, apa peranan agensi terhadap masyarakat setempat? Agensi lagi menjalinkan kerjasama dengan banyak NGO ataupun yang kerajaan. Masalah ataupun
yang request kerja sosial ni, macam mana kami boleh menyumbang dan membantu dalam program yang Najin sediakan. Nadim, Melestari Gerakan Dakwah. Jangan nak buka. Cadangan yang boleh menambah baik agensi ini, kita cadangan yang boleh kita aplikasikan sebagai mahasiswa. Jadi yang pertama, untuk agensi Yadin, kita boleh keep in touch dengan diorang supaya kerjasama yang terjalin ini sentiasa terjalin dan berterusan. Dan yang keduanya adalah penyebaran maklumat itu boleh dibuat secara meluas. Sebagai contoh, kita boleh menjadi ejen Yadin juga untuk menyebar luas maklumat tentang program ataupun bengkel ataupun bantuan yang telah disalurkan oleh Yadin. Dan yang ketiga adalah komitmen. Sebab penolong pengarah tersebut cakap komitmen yang disalurkan oleh remaja ni agak kurang dah. Jadi kita ada setengah tempat tu sukarelawan adalah tergolong daripada warga emas. Kita sebagai mahasiswa masih banyak tenaga. Sepatutnya kita boleh memberikan komitmen yang lebih baik. Kita dah selesai interview agensi, so